Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Mira Fifah ataupun orang panggil saya Effie. So, saya student second year degree Economics dekat UIA. So, saya ada buat service tutoring untuk ekonomi SPM. Sejak daripada saya habis SPM, right after habis SPM sampailah sekarang. So, saya buat YouTube ni untuk dengan harapan memudahkan juniors dan student saya sendiri untuk buat revision. So, saya kreditkan semua knowledge yang saya ada dalam ekonomi ni, yang saya share ni kepada cikgu saya, Cikgu Siti Mazlina, yang ajar saya ekonomi time saya SPM dulu dekat SMKA Kuala Selangor. So, saya SPM tahun 2022 untuk ekonomi saya dapat A+. So, saya harap saya dapat membantu korang buat revision dengan lebih baik. And kalau sesiapa perlukan servis tutor ekonomi, do let me know, nombor dekat bio. Okay, thank you. Alright, so jom kita buat soalan 1, trial Perlis 2025. Okay, so dia tanya pasal faktor pengeluaran. Okay, ada 4 je lah. Tanah buruh, modal usahawan. Okay, A, dia kata usahawan. Tapi betul ke? Dia kata tenaga. Okay, so kalau tenaga ni refer kepada tenaga fizikal dan mental. Tenaga fizikal dan mental ni refer kepada buruh. So, A salah, patutnya buruh. Okay, B buruh. Individu yang berperanan menghasilkan output maksimum. So, salah lah. Patutnya ni usahawan. So, A dan B terbalik. C, modal, alat ciptaan manusia yang mempunyai mobiliti tinggi. Yes, betul. Maksud mobiliti? Mobiliti ialah keupayaan. Okay, so kalau ni mobiliti tinggi. Kalau buruh, dia ada mobiliti geografi. Okay, maksudnya kebolehan untuk bergerak. Kalau apa orang panggil tu, tanah, dia ada mobiliti kegunaan. Okay, so kenapa D salah? Sebab sumber penawaran tidak terhad. Tanah dia terhad. Okay, jom tengok nombor 2. Alright, nombor 2, keluk KKP. Okay, so ni pun soalan yang memang famous, memang biasa keluar. Dia tanya pasal titik. Okay, so titik ni ialah titik ketidakupayaan. If ada titik dalam ni, biasanya X dengan Y lah. So, titik kat dalam ketidakcekapan. Okay, apa beza dia? Ketidakcekapan ni maksudnya ada sumber ekonomi yang tak dimaksimiskan. Contohnya maybe ada modal, ada mesin yang rosak. Okay, ataupun contoh lain kan ada buruhan, tapi staff tu malas. So, bila staff malas, produktiviti rendah. Bila produktiviti rendah, jadilah ketidakcekapan dalam ekonomi. Maksudnya tak cekap. Bahan mentah ada, buruh ada, modal ada, tapi tak cekap. Maksudnya tak produktif. Okay. Kalau titik kat luar keluk pula, kita panggil dia ketidakupayaan. Maksudnya ekonomi tak berupaya. Buruh tak cukup, bahan mentah tak cukup, modal tak cukup. So, apa cara nak fixkan ni? Hanyalah menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Okay, so apa yang berkaitan dengan X? Okay, apa yang berkaitan dengan ni ialah ketidakupayaan lah. Okay, dapat dicapai dengan peningkatan teknologi. Okay, so the only cara untuk fix titik X ni, titik di luar keluk, ialah dengan teknologi. So, 1 dan 2 betul. Okay, yang ni berada di tingkat guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh tu maksudnya ramai rakyat yang bekerja. So, tu titik di sepanjang keluk. Ni, okay, yang saya tengah tulis ni, titik di sepanjang keluk. So, ni ialah guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh. Dalam masa yang sama ada masalah pilihan. Sebab if you look at actual, kalau tengok dekat actual KKP, kadang dia ada yang ni macam ni, sini macam ni, sini macam ni. Okay, so ni katalah A, B, C. So, A, B, C ialah masalah pilihan. Okay, so along the curve ni, okay, titik di sepanjang keluk ni, along the curve tu ialah berlakunya guna tenaga penuh. Alright.
So jawapan untuk X ni ketidakupayaan. The only way to fix this ialah dengan menggunakan latest technology. Okay, kalau ni pula, kalau titik kat dalam, anything kat dalam, ketidakcekapan. Okay, so first betul ketidakupayaan, and the only way to fix ialah dengan cara menggunakan teknologi. Okay, pembaziran sumber ni ketidakcekapan. Kalau dia kata pasal pembaziran sumber, refer kepada ketidakcekapan. Macam ni lah ni. Membazir je bayar staff yang malas. Membazir je ada model, ada mesin, tapi mesin rosak, depreciate. Okay, so itulah maksud dia pembaziran sumber. Membazir je, membazir bayar gaji staff yang malas. Membazir je ada model, mesin, tapi rosak. Alright, jom tengok nombor 3. Okay, so masalah asasi ekonomi ada 4. Okay, so apa merujuk kepada jenis barang apa yang nak keluarkan? Buku ke, baju ke, kasut ke? Berapa kuantiti lah. Kuantiti banyak ke sikit. And then bagaimana, ada 2 cara. Bagaimana, ada 2 cara. Intensif buruh, which means guna ramai staff. Okay, hire ramai labor. Atau intensif model, ada banyak gila machines. Okay, tapi ni tengok mana yang lagi cost reduction, mana yang lagi murah, mana yang lagi menjimatkan. Firma akan guna tu, sama ada bayar gaji staff yang lagi murah ataupun beli mesin yang lagi murah. Okay, tapi boleh juga guna campur. Okay, so tengok, okay, bagaimana ada 2 cara, intensif buruh, intensif model. And then yang keempat, untuk siapa? So untuk siapa tu, dia bergantung kepada 2 juga, sama ada corak agihan barang atau corak agihan pendapatan. Corak agihan barang ni maksudnya barang tu untuk siapa. Contoh kan, contoh firm tu hasilkan Pampers. Pampers khas digunakan untuk baby. Ataupun firma tu hasilkan wheelchair. So siapa target market dia? Target market dia ialah orang yang sakit ataupun orang tua. Okay, so tu corak agihan barang. Kalau corak agihan pendapatan, ikut jenis pendapatan. Kalau B40, bukan. Kalau barang tu murah, dia rasa B40 akan beli. Target market dia B40. Kalau firma tu jual barang yang mahal, target market dia T20. Okay, tapi ni hanyalah teori semata. Alright, tengok. A, apa yang hendak dikeluarkan merujuk kepada jenis barang. Nak keluarkan barang apa? Buku ke, baju ke, kasut ke? So dia tak ada kaitan dengan lebihan barang atau kurangan. So ni patutnya berapa? Okay, so E salah. B, berapa hendak dikeluarkan? Barang yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak pengguna. Salah. Sebab ni patutnya terbalik rasanya. C, firma memastikan kos pengeluaran barang adalah minimum. Bagaimana? Betul lah, bagaimana, sama ada intensif buruh ke intensif model. Bayar staff lagi murah ke bayar mesin lagi murah? Mana-mana yang lagi murah, firma akan pilih tu. Untuk siapa yang dikeluarkan? Pembuat keputusan menggunakan mekanisme pasar menghasilkan barangan. Bukan kan? Sekejap, 3. Bukan. Alright, nombor 4. Okay. Pernyataan yang manakah betul tentang penyelesaian masalah berkaitan teknik pengeluaran dalam sistem ekonomi kapitalis? Okay, kapitalis tu US lah, pasaran bebas. Okay. Maximum. Okay, so dalam pasaran bebas, there's no government intervention. Maksudnya tak ada kerajaan tak masuk campur. Pasaran bebas, firma dan isi rumah bebas. Okay, so A, maksimum untung melalui pengurangan kos dengan bantuan subsidi. So salah lah, subsidi ni hanya dekat ekonomi campuran yang ada government. Tapi dekat US, there's no government intervention. Okay, dia bukan no government, dia no government intervention. So ni tak ada, kerajaan tak masuk campur.
KB, mekanisme pasaran mempengaruhi pemilihan intensif buruh atau modal. Betul, pasaran. Okay, kuasa pasaran tu maksudnya permintaan dan penawaran akan menentukan nak guna intensif buruh, nak hire lagi ramai staff ke, nak beli lagi banyak machines. So, mekanisme pasaran yang akan tentukan kuasa pasaran. Okay. C, penggunaan barang ekonomi barang awam berdasarkan permintaan pasaran. Salah. Bukan. Barang ekonomi, yes, berdasarkan permintaan pasaran. Berdasarkan barang awam government akan provide. Barang ekonomi je yang berdasarkan permintaan barang awam, bukan. Okay. D, pemilihan kaedah yang cekap dengan mengambil kira keseluruhan negatif. No, dekat ekonomi pasaran bebas lah yang paling tak ambil kira keseluruhan negatif. Dia tak kisah. Dia macam tak kisah asalkan dia macam fokus kepada kemajuan dia. Fokus kemajuan. Tak kisah kalau berlakunya externality negatif pun. Okay, asalkan firm untung. Asalkan firm dapat maximize untung. Ni dekat US Asalkan isi rumah dapat maximize kepuasan. Okay. Jom tengok nombor 5. Penawaran minyak kelapa sawit. Okay. Cakap pasal penawaran. Harga sama. So ni kuantiti ditawar lah. Kuantiti ditawar. Kenapa? Sebab kuantiti ditawar dia faktor harga. Kenapa kita macam mana nak tahu dia faktor harga ke tak? Oh sorry silap. Sorry. Ni penawaran lah, penawaran. Okay, ni penawaran. Ni penawaran sebab faktor bukan harga. Kenapa bukan harga? Sebab harga tak affected. Harga constant. Okay, sekarang ni penawaran. Kalau kat paper tu korang boleh tulis keluk penawaran beralih ke kanan dari SO ke S1. Kalau ayat kat paper tu lah boleh cakap macam ni. Okay. Kenapa penawaran bertambah? Kalau kebenaran masuk buruh diperketatkan, salah. Kalau undang-undang makin ketat, so makin sikit lah penawaran. Okay, so ni dalam dasar kerajaan. Dasar kerajaan yang makin ketat, makin sikit lah penawaran. So salah. Okay, yang kedua, penembus gunaan kawasan penanaman sawit pada kawasan perumahan. Tu maksudnya makin berkurang kan. Kerajaan bersetuju meneruskan pemberian subsidi penggunaan drone. Okay. So ni salah juga. Sebab kalau tukar kawasan, so kuranglah penawaran kelapa sawit sebab dia jadi kawasan perumahan. Okay, so jawapan dia 3 dan 4. 3 ni subsidi. Bila subsidi bertambah, okay, bila kerajaan bagi subsidi, kos pengeluaran firma akan turun. Bila kos pengeluaran firma turun, penawaran firma makin banyak. Okay, yang keempat, drone. Guna drone ni maksudnya guna teknologi. So, tingkat teknologi yang meningkat akan meningkatkan penawaran. Okay. So, 3 dan 4. Alright, jom tengok nombor 5. Nombor 6. Lebihan permintaan. Apa yang berlaku kalau lebihan permintaan? Dasar harga minimum salah. Kalau dasar harga minimum tu untuk bantu firma kan? Ni untuk bantu firma. So untuk bantu firma, harga mahal sikit. Harga barang tu mahal sikit. Dasar harga minimum, kalau lukis keluk, dia dekat atas. Nama je minimum, tapi dia dekat atas. Sebab kerajaan setkan harga minimum jual kat sini. Sorry, salah kan? Maksimum. Terbalik kan? Minimum, maksimum. Dasar harga minimum. Okay, sorry.
dasar harga minimum untuk bantu firma. So harga tu jadi mahal. Okay, so tak ada kaitan dengan ni sebab ni kat form 5. Wujud apabila perbelanjaan melebihi pendapatan. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Harga cenderung naik daripada keseimbangan asal. Kalau berlaku lebihan permintaan, harga akan naik kan. Lebihan permintaan, harga akan naik. Kalau berlaku lebihan permintaan, harga akan naik. Sebab ni kan, atas always lebihan penawaran, bawah always lebihan permintaan. Okay, so bila berlaku lebihan permintaan, harga akan naik. Okay, harga akan naik. So ingat je, lebihan permintaan banyak, harga jadi mahal. Okay, kalau lebihan penawaran, banyak sangat stok, overstock, so harga jadi murah sebab firma terpaksa buat clearance sale. Kenapa? Sebab barang tak laku, banyak sangat stok tak laku. Tapi kalau lebihan permintaan, maksudnya ramai sangat orang berebut nak beli barang tu. So bila orang berebut nak beli barang tu, firma tahu, firma ambil kesempatan, harga pun jadi mahal sebab barang jadi limited. Okay, lebihan permintaan tu barang jadi limited. Kalau ni penawaran banyak, maksudnya harga jadi murah sebab kena buat clearance sale. Ni term dia ialah lambakan dalam form 5 nanti. Alright, jom tengok nombor 7. Okay, so ni dia nak cakap pasal dasar kerajaan lah. Okay, apa keputusan ni? Gaji penjawat awam dinaikkan. Okay, gaji penjawat awam naik. So bila gaji penjawat awam naik, gaji orang yang kerja kerajaan naik, apa jadi? Mestilah orang yang kerja government akan banyakkan shopping. So permintaan akan meningkat. Alright, so permintaan akan meningkat. Pilih je kelok yang menunjukkan permintaan bertambah. Inilah kelok permintaan beralih ke kanan. Okay, nombor 8. Keanjalan harga permintaan barang W. Tindakan penjual naikkan harga barang W menyebabkan jumlah hasil yang diterimanya menurun. Okay, bila harga barang tu mahal, hasil menurun. So, ni ialah barang anjal, iaitu barang mewah. Iaitu contohnya emas. Okay, so kalau tindakan penjual, katalah siapa yang jual emas? Pokong. Okay, contoh Pokong naikkan harga. Okay, naikkan harga emas. So bila Pokong naikkan harga emas, apa jadi? Permintaan emas menurun. Bila permintaan emas menurun, apa jadi kat Pokong? Pokong rugi. Okay, so hasil Pokong menurun. Okay, so tu cerita kalau barang anjal. Kalau barang anjal, okay, contohnya emas, kalau mahalkan dia, naikkan harga barang anjal, hasil akan turun. Okay, so terbalik pula. So confirm lah merupakan barang anjal. Kelok dia bukan curam, kelok dia landai. Contoh bukan beras tapi emas. Bukan kurang daripada satu tapi lebih daripada satu. Okay, berbanding kalau barang tak anjal, kalau naikkan harga, hasil lagi bertambah. Sebab apa? Barang tak anjal contohnya apa? Beras. Okay, beras. So kalau beras mahal, orang still beli. Orang still kena beli beras. Kenapa? Sebab beras barang keperluan. So firma yang jual beras, kalau dia nak dapat untung banyak, dia kena jual mahal. Okay, kalau beras mahal, beras tu barang keperluan, so orang terpaksa beli. So bila orang terpaksa beli, hasil firma akan meningkat. Okay, next nombor 9. Dia dah bagi dah, perkali keanjalan ialah 2. So dalam ekonomi ni kita belajar 2 je, sama ada kurang daripada 1 ataupun lebih daripada 1. Okay, so kalau kurang daripada 1 tak anjal.
Okay, kalau lebih daripada 1, anjal. So, ni lebih daripada 1 kan? So, anjal. Alright. Okay, so ni dia nak tahu ciri-ciri barang anjal dengan tak anjal. Barang pengganti sikit. Okay, salah lah. Anjal, dia ada banyak barang pengganti. Okay, apa contohnya? Contoh barang anjal ialah emas. Okay, contoh barang anjal ialah emas. Kalau tak ada emas, kita boleh ganti perak. Kalau tak ada perak, kita ada gangsa. Kalau tak ada gangsa, kita ada rose gold. Okay, ada banyak lagi benda lain yang boleh ganti. Okay, apa contoh lain? Kalau barang anjal, contohnya kereta. Okay, katalah kalau tak ada kereta, barang pengganti dia ialah motor. Barang pengganti dia ialah bas. Barang pengganti dia ialah van. Barang pengganti dia ialah bas, van, skuter, lori, ada banyak lagi benda lain. Okay, contoh barang anjal ialah katalah tablet. Kalau tak ada tablet, boleh guna laptop. Kalau tak ada laptop, boleh guna PC. Kalau tak ada PC, boleh guna phone. Kalau tak ada phone, boleh guna smartwatch. So, ada banyak lagi cara lain untuk kita guna barang anjal. Tapi, kalau barang tak anjal, dia sikit je barang pengganti. Ataupun tak ada. Okay, kalau barang tak anjal, contohnya gula. Kalau tak ada gula, kita boleh guna apa? Maybe madu lah. Maybe, okay, tapi macam sikit je lah barang pengganti dia. Okay, contoh kalau tak anjal, garam kan. Garam barang tak anjal. Yang boleh ganti dia apa? Contoh, cuka, ya ke? Okay, tapi nak cakap barang tak anjal, barang pengganti dia sikit. Okay, so kita tengok A confirm salah. Okay, tengok B. Pengusaha naikkan harga barang untuk tingkatkan jumlah hasil. Okay, ni anjal. Kalau anjal, naikkan harga kan. Okay, so kalau anjal, contohnya emas. Bila harga emas mahal, orang tak nak beli. So, pohon yang rugi. Okay, pengusaha naikkan harga untuk tingkatkan jumlah hasil. Okay, salah. Patutnya untuk pohon, sebab pohon jual emas ialah barang anjal. Untuk pohon dapatkan hasil yang lagi banyak, pohon kena buat sale. So, bila pohon buat sale, emas tu jadi murah. Bila emas jadi murah, ramai orang nak beli. Okay, so statement ni dia guna untuk tak anjal. Kenapa? Contoh barang tak anjal ialah beras. Okay, kalau beras mahal sekalipun, firma orang still kena beli beras sebab beras ialah barang keperluan. Okay, so walaupun beras mahal, orang still akan beli beras. So, bila beras mahal, orang still kena beli. Firma yang jual beras akan dapat untung banyak. Okay, so this one 9 kan. Beban cukai yang tanggung oleh pengeluar lebih besar daripada pengguna. Okay, ni kena hafal sikit lah. Saya selalu fikir kan. Cara saya ingat dulu, beban kalau anjal, cukai yang pengeluar tanggung lebih besar. Because why? Sebab barang anjal ni barang-barang mewah. Barang mewah ni, orang-orang kaya je selalunya beli. Okay, contoh lah kan. Anggaplah macam tu, barang mewah. Okay, so pengeluar yang jual barang mewah, dia ada desperate. Dia desperate nak sangat orang beli barang dia. So, apa dia buat? Dia sanggup tanggung cukai yang lagi banyak pun asalkan orang beli barang dia. So, sebab itulah contoh kalau nak beli phone. Okay, owner Samsung bayar cukai lagi banyak daripada kita bayar. Okay, untuk sesebuah phone Samsung yang kita beli tu, owner Samsung bayar cukai lagi banyak daripada kita sebagai user, sebagai buyer bayar. Okay, so saya fikir kenapa kena hafal benda ni. Beban cukai yang ditanggung pengeluar lebih besar daripada pengguna. Untuk barang anjal, cukai yang pengeluar tu tanggung lagi besar daripada pengguna. Sebab pengeluar tu desperate. Dia desperate sangat bagilah orang beli barang dia. Okay, sebab dia kan jual barang mewah. So, dia desperate, dia nak kena bagi orang beli.
So dia sanggup bayar je cukai lebih, bayar je cukai lebih asalkan orang beli produk dia. That's how saya ingatlah dulu. Berbanding kalau tak anjal, dia tak desperate langsung. Sebab tak anjal kan beras kan. Beras ni kalau mahal pun orang still akan beli kan. So kita sebagai pengguna beras, kita tak kisah bayar cukai mahal pun, asalkan kita ada juga beras. Sebab beras ialah barang keperluan. So ingat, kenapa beban cukai yang ditanggung pengeluar yang jual barang anjal tu banyak? Sebab diorang desperate. Okay, sebab diorang desperate nak jual barang mewah diorang. Alright, 10. Okay, so 10 ialah, dia suruh kira. So senang je formula dia. Dia ada 2 atau 3 cara kira, tapi saya selalu guna this one. Kiko per ko, darab, po per pipo. Okay. So, first kali untuk buat soalan ni, korang wajib list down QO apa, Q1 apa, PO apa, P1 apa. QO refer kepada quantity origin, quantity asal. Q1 quantity baru, PO price origin, price asal, P1 harga baru. Okay. So, macam nak tahu, arrow ni akan bagi korang hint. Okay, dia turun. Maksudnya asal dia kat sini. So, 6 ni ialah harga asal, PO. 4 ni ialah harga baru. So 6 dengan sini. So ni ialah harga asal, ni ialah harga baru. Okay. So isi lah. QO 20, Q1 35, PO ialah 6, P1 ialah 4. So jom kita kira. Q1 ialah 35, QO ialah 20 darab. Okay, then korang masukkan. Tapi ni wajib, okay, korang kena list down supaya korang tak confuse. PO 6, P1 ialah 4, PO ialah 6. Okay, kira ni kena exactly salin benda ni dekat calculator. Okay, jangan tertinggal kurungan. Even better dalam calculator buat kurungan lagi lah. Okay, so dapat this one. Alright. Okay, so the end of part 1. Kita sambung part 2. Thank you.